Kita orang stay pada sehingga malam sampai pukul 8 ke 9 malam. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu kembali dan channel Serah Tugu. Okey, malam ni saya nak cerita sikit. Saya pernah pergilah ke Highland Tower dalam masa tu tahun 2015 lah. Saya pergi sama dengan sahabat-sahabat saya. Masa tu saya masih belajar di UTM Semarak KL. Dan tu cuti SEM, tak ada apa nak buat, tak balik kampung, kita orang cadang lah. Biasalah pada tahun 2015 tak terkenal lagi lah dengan paranormal Tapi masa tu kita orang sibuk lah nak cari hantu itu inilah, nak kaji mistik lah macam-macam. Okey, kita pun ambil keputusan lah pergi ke Highland Tower. Okey, perjalanan kita masa tu dalam pukul 7.30 pagi bertolak daripada KL, daripada tempat pergi ke Ampang. Masa tu kita orang pun tak kenal mana tempat tu. Adalah seorang pakcik tu, dia sanggup teman kita sampai ke Highland Tower tu. Jalan-jalan tu saya tak pasti, saya tak kenal masa tu dah lama, pada tahun 2015. Okey, lepas sampai ke sana dalam anggaran pukul 10 pagi, kita orang lah masuk ke Highland Tower. Maksud adalah tempat yang masuk tu kita orang terpaksa diceroboh lah kawasan, sebab kawasan tu adalah kawasan private lah sekarang ni. Okey, masuk dalam tu kita panjat ikut pintu paras belakang dan terjun ke dalam Highland Tower tu dan bergerak masuk ke bangunan yang belum runtuh lagi lah. Okey, dalam kita orang masuk-masuk tengok dalam kawasan tu, memang kita perhatikan kawasan tu agak usang lah. Ada conteng di kat dinding tu, maknanya orang yang saya rasa penagih kot, yang pernah conteng dinding tu, orang tak bertanggungjawab lah. Okey, dan kita tengok duk perhatikan Highland Tower ni. Kita naik ke atas, saya terdengar satu bunyi, ialah kanak-kanak berlari. Dengar kanak-kanak berlari tu, saya pun tengok daripada jauh. Oh, rupanya kanak-kanak tu naik basikal. Basikal dengan jalan ibu dia. Mula-mula kita agak misteri jugalah tengok keadaan kenapa dia ada di pekarangan Highland Tower ni. Rupa-rupanya ada jalan daripada belakang menuju ke bahagian depan tu. Maknanya penduduk di situ sentiasa ulang-alik melalui Highland Tower. Jadi kita orang dengar selama ni dalam TV dan radio dan berita Highland ni berhantu itu ini. Sedangkan ada setengah penduduk kat situ menjadi laluan utama untuk pergi ke kedai, pergi ke pasar melalui celah-celah runtuhan Highland Tower. Tapi bagi saya, ramai yang ada kata gangguan di Highland Tower tu. Alhamdulillah, saya pun tak berani nak cakap apa. Dan saya melihat sendiri ramai penduduk situ lalu ibaratnya tak ada apa-apa pun. Okey, kita orang stay pada sehingga malam sampai pukul 8 ke 9 malam. Sebenarnya tak ada apa yang menakutkan sangat Highland Tower tu, sebab kedengaran dari jauh bunyi kenderaan, bunyi lagu, bunyi azan dekat-dekat berkaitan masjid yang berdekatan dengan Highland Tower tu. Jadi yang mana yang pernah yang pernah pergi ke Highland Tower cakap itu berhantu, ini berhantu, saya minta maaf lah. Saya sendiri pernah pergi ke Highland Tower. Bagi saya tidaklah berhantu berhantu hanya untuk suka-suka je, untuk menambah perisa kot, menambah perisa mistik yang dilalui oleh mereka sendiri. Jadi bagi saya, yang pernah saya kadang tu, bila saya dengar ada tempat-tempat mistik, di tempat berhantu, saya pergi. Bila saya cuba sendiri tempat-tempat tu, sebenarnya bagi saya tak adalah seram sangat lah. Tak ada seram. Sama juga dengan Amber Court tu, kata hotel yang berhantu di dunia kan.
Jadi Highland Tower ni walaupun kita dah declarekan 10 tempat yang berhantu di Malaysia, bagi saya belum tentu belum temui lagi lah tempat yang berhantu, betul-betul berhantu di Malaysia lah. Maaf lah yang mana-mana yang declare lah mana Highland Tower berhantu, saya minta maaf. Tapi saya pernah pergi, walaupun saya tak bermalam di sana. Nanti ramailah orang kecam saya, kata dia tak pergi lagi pukul 10, pukul 12, pukul 1, pukul 200. Jadi saya minta maaf, tapi saya sekadar pergi hanya pukul 8, pukul 9 malam, saya tu balik. Bagi saya tak menyeramkan langsung lah Highland Tower ni. Jadi minta maaf sekali lagi. Saya akan pergi selepas ni pergi secara live lah, akan datang ke RNA Perasing, seperti mana saya pernah buat cerita di RNA melalui cerita sajalah. Tapi insyaAllah saya akan melalui sendiri live nanti di RNA Perasing. Nanti kita sama-sama tengok ada tak hantu tu akan muncul sendiri di RNA Perasing tu lah. Jadi kalau ada, adalah. Kalau tak ada, kita ibaratkan Perasing pun bukan tempat yang berhantu lah. Maknanya ramai yang nak lalu pergi ke Pantai Timur ni, bolehlah singgah ke RNA Perasing. Kadang-kadang ni mulut ke mulut buat cerita boleh mudahkan tempat tu lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini dulu video saya kali ini. Bertemu kembali di next video. Okey, jangan lupa subscribe video ni. Okey, komen, like, jangan kecam saya sudahlah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next.